Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan akan membicarakan sedikit sebanyak berkaitan patriotisme, cinta negara, tanggungjawab bersama. Sebelum itu, cuba anda bayangkan, orang kita boleh hafal nama artis luar negara, tahu trend terbaru di media sosial, malah kenal budaya negara lain. Tetapi berapa ramai sahaja antara kita yang kenal tokoh negara dan benar-benar mengetahui sejarah tanah air sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan patriotisme. Patriotisme ialah perasaan cinta, bangga dan setia kepada negara serta sanggup berkorban demi keamanan dan kemakmurannya. Namun, semangat patriotisme generasi muda semakin menurun akibat pengaruh globalisasi. Pendedahan kepada budaya luar yang semakin meluas menyebabkan adanya kurang menghargai identiti negara sendiri. Selain itu, penghayatan terhadap sejarah negara juga semakin berkurangan. Ramai yang menganggap sejarah hanya untuk peperiksaan tanpa memahami pengorbanan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Jadi, apakah langkah yang boleh diambil? Pertama, pendidikan sejarah dan kenegaraan perlu diperkasakan dengan kaedah yang lebih menarik, seperti adanya lawatan ke muzium dan menonton dokumentari sejarah dan bukan sekadar membacanya dalam buku teks. Kedua, media sosial perlu digunakan sebagai platform untuk menyebarkan nilai patriotisme. Contohnya, pendidik boleh menggunakan aplikasi seperti TikTok untuk buat video pendek atau kandungan kreatif tentang sejarah kejayaan negara yang boleh menarik minat generasi muda. Ketiga, penyertaan belia dalam program kenegaraan seperti sambutan Hari Kebangsaan dan aktiviti sukarelawan perlu digalakkan kerana pengalaman secara langsung dapat memupuk rasa cinta terhadap negara. Akhir sekali, semangat patriotisme perlu dipupuk sejak kecil oleh keluarga dan sekolah kerana kedua-duanya memain peranan yang penting dalam membentuk sikap generasi muda hari ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah dan perkembangan patriotisme di Malaysia. Yang pertama iaitu zaman penjajahan. Patriotisme di Malaysia bermula sejak zaman penjajahan British. Pada ketika itu, tokoh-tokoh tempatan seperti Mat Kilau, Tok Janggut, Dato' Bahaman dan Abdul Rahman Limbong bangkit menentang penjajah bagi mempertahankan tanah air dan hak rakyat. Semangat perjuangan mereka telah menjadi asas kepada patriotisme negara. Yang kedua iaitu zaman kebangkitan nasionalisme yang bermula pada awal abad ke-20. Semangat patriotisme pada zaman ini telah berkembang kepada bentuk nasionalisme politik. Penubuhan pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Muda atau KMM telah menunjukkan kesedaran rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membentuk negara bangsa sendiri. Seterusnya, pada zaman selepas kemerdekaan, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memupuk perpaduan rakyat. Antara langkah penting yang diperkenalkan ialah dengan memperkenalkan Peringatan Razak 1996, pengenalan rukun negara dan juga Biro Tata Negara bagi mengukuhkan semangat cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, pada zaman pembinaan negara bangsa pada tahun 1991, Wawasan 2020 telah diperkenalkan dengan membentuk sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu. Semangat patriotisme juga terus diperkukuhkan melalui sistem pendidikan dan pelbagai dasar kerajaan. Dan akhir sekali, pada zaman patriotisme masa kini. Pada masa kini, patriotisme bukan lagi sekadar berjuang menentang penjajah, tetapi patriotisme juga bermaksud menyumbang kepada kemajuan negara melalui pendidikan, ekonomi, sukan dan menjaga perpaduan masyarakat. Program seperti PLKN serta penggunaan media sosial pada masa kini suka turut membantu meningkatkan kesedaran patriotisme dalam kalangan generasi muda pada masa kini. Seterusnya, saya akan sentuh 3 perkara dalam implikasi patriotisme dalam era digital. Yang pertama, kemerosotan patriotisme dalam kalangan belia. Kedua, risiko lambakan media dan patriotisme bermusim. Dan ketiga, bagaimana transformasi digital boleh membantu kestabilan negara. Bagi kemerosotan patriotisme dalam kalangan belia, antara punca utamanya ialah pengaruh globalisasi, di mana belia terdedah kepada budaya, hiburan dan gaya hidup global sehingga identiti tempatan kurang dihayati. Contohnya, seseorang itu mungkin lebih mengetahui trend luar negara berbanding tokoh sejarah negara mereka sendiri. Yang kedua, media sosial dan teknologi maklumat. Algoritma sering mengutamakan kandungan sensasi dan hiburan. Ianya dapat menyebabkan isu kenegaraan kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, kurang penghayatan sejarah.
Apabila sejarah dipelajari hanya untuk peperiksaan, maka nilai pengorbanan tokoh kemerdekaan dan pembinaan negara tidak benar-benar dihayati di dalam kalangan belia. Yang kedua ialah risiko lambakan media dan patriotisme bermusim. Dalam era digital kini, kita menghadapi lambakan maklumat. Maklumat yang terlalu banyak, termasuk berita palsu dan kandungan yang tidak sahih boleh mengelirukan masyarakat. Contohnya, isu sensitif yang tular tanpa semakan fakta boleh mencetuskan salah faham dan ketegangan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, pengaruh media sosial terhadap belia sangat kuat kerana ramai menerima pandangan melalui influencer atau kandungan viral. Mereka tidak ambil daripada sumber rasmi. Akhir sekali, muncul juga fenomena patriotisme bermusim di mana semangat cinta negara meningkat hanya ketika hari kebangsaan atau kejayaan sukan, tetapi ianya tidak diterjemahkan dalam amalan-amalan harian mereka seperti menjaga perpaduan, mematuhi undang-undang dan menyumbang pada masyarakat dan negara. Akhir sekali, peranan transformasi digital terhadap kestabilan negara. Walaupun ada risiko, transformasi digital juga membawa manfaat besar. Yang pertama, ianya dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam melalui urusan dalam talian yang lebih cepat dan telus. Yang kedua, ianya juga dapat memperkukuh keselamatan cyber untuk melindungi data-data kerajaan. Tiga, penggunaan AI dalam sektor awam boleh membantu menganalisis aduan, mengesan penipuan dan mempercepat agihan bantuan dan akan tetapi ianya mesti disertai tadbir urus dan etika yang baik. Okey, jadi anda semua dah tahu kan apa maksud patriotisme, sejarah, bagaimana patriotisme itu diwujudkan dan sedikit cabaran bagaimana untuk memupuk semangat patriotisme. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang apa sebenarnya peranan belia dalam memupuk semangat patriotisme. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, seperti sebelum ini, kawan saya ada menerangkan bahawa patriotisme merupakan perasaan cinta, bangga dan setia terhadap sesebuah negara. Tapi jika kita lihat semangat patriotisme pada masa kini, iaitu dalam kalangan generasi muda, semakin berdepan dengan pelbagai cabaran. Kerana apa? Kerana sebahagian belia pada masa kini lebih mudah terpengaruh dengan budaya luar melalui media sosial sehingga mereka kurang mengenali dan mempelajari sejarah perjuangan negara. Malah terdapat juga segelintir masyarakat yang hanya menunjukkan semangat patriotisme ketika sambutan Hari Kebangsaan sahaja. Sedangkan semangat tersebut sepatutnya diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, golongan belia sangat memainkan peranan penting dalam memastikan semangat patriotisme terus subuh dan masih kekal relevan mengikut peredaran zaman. Jadi di sini saya sertakan 3 peranan utama buat golongan belia dalam menyemai semangat patriotisme. Yang pertama, belia boleh menyertai aktiviti kenegaraan dan kemasyarakatan. Penyertaan dalam program seperti sambutan Bulan Kemerdekaan, program sukarelawan, gotong royong dan kempen perpaduan dapat memberikan kesedaran kepada belia tentang betapa pentingnya menghargai keamanan serta pengorbanan generasi terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Selain itu, aktiviti seperti ini juga dapat mengukuhkan hubungan antara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti yang menjadi selaras dengan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian budaya, bangsa dan agama. Yang kedua, belia juga boleh menyokong produk tempatan sebagai tanda kecintaan terhadap negara yang merupakan salah satu peranan mereka dalam memupuk semangat patriotisme. Jika kita lihat pada masa kini, pengaruh trend global dan media sosial menyebabkan ramai anak muda, ramai golongan belia lebih tertarik terhadap produk luar negara kerana bagi mereka, ia dianggap sesuatu yang berkualiti ataupun lebih popular. Walau bagaimanapun, sebenarnya produk tempatan juga mempunyai kualiti yang sememangnya mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dengan memilih produk keluaran Malaysia, belia bukan sahaja dapat membantu meningkatkan ekonomi negara, malah dapat menyokong usahawan-usahawan tempatan dan seterusnya mampu mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Selain itu, dapat menjadikan negara Malaysia
duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang maju di luar negara di persada dunia. Baiklah, yang terakhir, pemeliharaan warisan dan budaya negara merupakan salah satu bentuk patriotisme yang sebenarnya perlu diberikan perhatian lebih oleh golongan belia. Jika kita lihat isu semasa sekarang, semakin kurangnya penglibatan generasi muda dalam seni dan budaya tradisional akibat daripada pengaruh budaya moden dari luar negara. Jika perkara ini tidak ditangani, terdapat kemungkinan warisan budaya yang sebenarnya menjadi identiti negara akan semakin dilupakan oleh generasi akan datang. Berkemungkinan perkara-perkara yang menjadi identiti negara itu sendiri hilang begitu saja. Oleh itu, golongan belia inilah yang perlu mengambil inisiatif untuk mempelajari seni tradisional, menyertai program kebudayaan dan memandangkan sekarang kita berada di teknologi yang sangat canggih, mungkin golongan belia boleh menggunakan platform digital seperti TikTok, Instagram ataupun YouTube bagi memperkenalkan budaya-budaya Malaysia. Bukan sahaja kepada masyarakat tempatan, malah kepada antarabangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran patriotisme pada masa kini. Walaupun semangat patriotisme masih wujud dalam kalangan rakyat Malaysia, terdapat beberapa cabaran yang boleh menjejaskan rasa cinta terhadap negara. Cabaran yang pertama ialah pengaruh budaya asing yang kini semakin luas. Dengan kemudahan internet dan media sosial, masyarakat terutamanya golongan belia mudah terdedah kepada budaya luar sehingga ada yang lebih mengagungkan budaya asing berbanding budaya dan identiti negara sendiri. Selain itu, kurangnya penghayatan terhadap sejarah juga menjadi salah satu cabaran. Ramai generasi muda kini yang kurang memahami perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka kurang menghargai keamanan dan kebebasan yang dinikmati pada hari ini. Cabaran yang seterusnya ialah penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak tepat. Maklumat yang tidak sahih boleh menimbulkan salah faham, perpecahan dan konflik dalam masyarakat sekiranya tidak ditapis dengan baik. Di samping itu, sikap mementingkan diri sendiri berbanding kepentingan negara juga boleh melemahkan semangat patriotisme. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama demi kesejahteraan negara. Kurangnya penyertaan dalam aktiviti kenegaraan turut menjadi cabaran. Apabila masyarakat kurang melibatkan diri dalam program yang berkaitan dengan negara, semangat cintakan negara mungkin semakin berkurangan. Akhir sekali, penggunaan media sosial secara tidak berhemah boleh memberikan kesan yang negatif terhadap perpaduan dan imej negara. Oleh sebab itu, setiap individu perlu menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab agar semangat cinta akan negara dapat terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja penerangan saya mengenai cabaran patriotisme pada masa kini. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang kepentingan patriotisme. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan patriotisme. Patriotisme sangat penting kerana ia dapat mengukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan budaya. Apabila rakyat mempunyai semangat patriotisme, mereka akan saling menghormati dan bekerjasama demi keharmonian negara. Selain itu, patriotisme juga membantu mengekalkan keamanan negara. Rakyat yang cinta akan negara akan sentiasa mematuhi undang-undang, menjaga ketenteraman awam dan mengelakkan daripada sebarang berlakunya tindakan yang boleh menggugat keselamatan negara. Di samping itu, patriotisme juga dapat membentuk rakyat yang bertanggungjawab. Individu yang mempunyai semangat patriotik akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan baik serta sentiasa mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah patriotisme juga dapat meningkatkan semangat cinta akan negara. Perasaan bangga terhadap identiti, sejarah dan pencapaian negara akan mendorong rakyat untuk terus menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan Malaysia. Sebagai kesimpulan, patriotisme merupakan nilai penting yang perlu dipupuk dalam diri setiap individu bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu
bertanggungjawab dan cinta akan negara. Semangat patriotisme bukan sahaja dapat ditunjukkan melalui penghormatan kepada simbol negara, malah melalui penglibatan aktif dalam pembangunan masyarakat, pematuhan undang-undang serta usaha untuk mengekalkan keharmonian negara. Oleh itu, golongan belia perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam meneruskan semangat patriotisme agar kedaulatan, keamanan dan kemakmuran negara dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih daripada kami. Wait a minute. Who are you? Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail Line.